Weh, hampa tahu dah siapa mai rumah Kak Odah pagi tadi sementara Kak Odah duk goreng ketam ni kan? Mai Kak Odah nak cerita bagi ke hampa sayang. Ketam tu Kak Odah bubur garam kunyit dengan tepung jagung sikit sebelum goreng tadi tau. Kita nak buat sweet sour hari ni. Kak Odah ni macam biasalah sayang. Oi, pagi-pagi ni kira buat nasi goreng kan, letak ayak kopi sejah, lepas tu nak mula lah rutin harian kita suria rumah lagu mana. Kira lagi tak padam ni lagi tu lah. Duk buat kerja rumah tak pernah sudah tu kan. Tu Kak Odah heran tu ada mak mentua buta parut macam tu ya hampa duk kata kita ni duduk rumah duk mengangkang saja. Mengangkang kepala bapak dia tak padangan tu anak mampu buta parut bodoh kayu awak dia tak pernah jadi bini kot. Oh lupa pula dia akan mandrem laki dia dulu. Laki dia lah buat semua. So lepas hampa dah goreng ketam tu sat, kita ketepikan sat sayang. Kita buang minyak dalam belanga tu sikit, tinggal sikit sudah kita tumis bawang putih dan juga bawang besar. Dia nak bandingkan kita dengan dia. Dia boleh lah kaki mandrem buat sampai dekat laki ni jadi macam burung belatur kan. Tapi bukan hatu Kak Odah nak cerita ke hampa ni. So lepas bawang tu dah mula layu cantik elok tu kita lempar pula cabai kering blend dan juga halia yang kita dah tumbuk ke blend ke terpulang lah ikut suka hampa lah lagu mana senang kerja hampa. Sama naik dengan tu kita lempar pula masuk pi dalam tu kita punya sos cili, sos tiram dan juga sos tomato. Brand cap nak tanah haram apa pun tak ada masalah apa Kira habis-habis saja Kak Odah buat nasi goreng tak atas meja bubur tudung apa semua kan. Hang tahu siapa dia bagi salam kat luar? Loh, Suraya rupanya. Berah Kak Odah lah. Si ulat katan tebu tu siapa lagi kan dengan muka berdemen ni tang mulut biru. Aku tanya hang pasal apa jatuh kelebok kan haram oi. Dengan duk melebek, duk tayak mai kan aku tanya hang pasal apa nak mampu ke berkelahi dengan hang tu haram jadah tu kan baru padan dengan muka hang. Baru hang tahu mulut lidah abah pendek tu lagu mana hang tu haram jadah tu kan. Dalam kita duk buat baik dengan dia pun dia boleh kata kat kita tambah kita memang tak apa nak baik dengan dia ni. Kau dah tanya lah lagi kan awak pasal apa dah tayak hang muka dia lah uduh mai duk melebek dah tayak macam ni nampak lagi uduh hang tahu dah. Lepas tu Suraya jawab lah bukan Kau dah bukan. Suraya berkelahi dengan Rashid. Dia kata kat Suraya macam-macam muka tak elok lah badan berbau lah. Sakit hati Suraya ni sampai naik tangan ni sampai tampak muka kita ni kata macam-macam kau. Uduh sangat kau Suraya ni kau. Ramai kawan-kawan Suraya duk habaq kata Suraya ni muka nak irap macam Rose Blackpink. Takkan uduh lagi teruk tu ke? Hampa semua tahu kan Kak Odah ni pula jenis cepat tayak mudah tersentuh. Aku pun meramu jugalah dengan dia. Dia dengar dia cerita tu kan. Cukup nak haram lah. Kawan hang kata rupa hang macam Rose Blackpink tu Suraya. Muka sikit punya bisa lagu ni takkan macam Rose Blackpink. Buta karenya nak haram Kau faham sangat perasaan hang Suraya. Kau faham tambah-tambah bila laki kita sendiri yang kata. Tapi nak salah kat dia pun tak boleh Suraya. Pasal benda betul. Apalah nasib. Dalam rupa tu serupa dengan kucing jatuh dalam parit. Bau pula bangas serupa dengan rebah benda. Sedihnya jadi hang Suraya. Kau dah tak boleh lah. Tapi tak apalah Suraya, tak apa. Bukan salah hang. Hang dilahirkan muka huduh lagu ni. Bukan salah hang. Bukan salah hang. Sebab tu kita bila dah menikah jadi bini orang ni kena pandai jaga diri, pandai jaga keterampilan kita. Walaupun laki kata saya suka hang natural tu faham kata kat dia. Hang tengok perempuan lain nak pakai ketat marinin dengan makeup tebal-tebal tu hang buluk juga. Cuma tak keluar cakap saja. Tak apalah Suraya. Tak apalah benda dah jadi dah kok. Kesian dekat hang mai Kak Odah nak tolong hang Suraya. Nanti Kak Odah book dekat hang satu sesi dekat Hanabi Spa. Hampi tahu tak apa Kak Odah teman hang pun tak apa. Dekat Hanabi Spa Penang tu bukan kata spa saja sayang. Hang nak buat treatment muka kau nak buat urutan tradisional bersalin ke urutan biasa ke manicure pedicure semua ada sayang. Depa buka daripada pukul 11 pagi sampai ke 9 malam untuk orang perempuan saja nak jantan tu sodok kata malah dok pi pula. Hampa pun pakai-pakai lah terpa pi Hanabi Spa ni sayang. Spa terbaik sekali dekat dalam Penang tahu tak. Bagus ni kita pi urut badan buat treatment bagi naik balik aura seri kita orang perempuan. Barulah cik abang hampa tak perhati betina lain sayang. Oi, mau kalau kata gamak tak percaya tu katanya husband kau. Katanyalah husband kau. Gitu dan lagi tu. Tosa dok nganga dah sayang. Jom kita pakai-pakai terpa pi Hanabi Spa Penang.